Dengan syarat, bagi heboh ni, dia sebut syarat dengan syarat, dia mati baru harta tu dia dapat kat dia. Tu menyalahi semua rukun, semua syarat. Itu satu. Yang keduanya, kalau dia bubuh syarat, bila mati baru boleh jadi hak dia, itu bukan heboh. Jangan kunak belit apa istilah syarak. Itu adalah wasiat. Wasiat macam tu hukum dia. Hak wasiat, aku wasiatkan, aku bagi ke harta ni, kalau aku mati nanti hang ambil. Dia tak boleh sebut heboh. Aku mati nanti hang ambil bapa ni motor ni. Yang tu kalau dia sebut mati, itu adalah wasiat. Nanti dia mati, automatik motor tu jadi milik kawan ni. Sebab dia dah buat wasiat. Itu bukan heboh. Jadi kalau dia buat wasiat tadi macam tu, dia kata tadi, maka jatuh wasiat. Tengok pada siapa yang dia heboh. Jadi dia heboh dekat siapa? Contoh tadi nak buat heboh dekat siapa? Heboh pada anak. Anak ni waris ke tak? Waris tak? Waris. La wasiyata li waris. Rasulullah larang lah. Tak ada wasiat bagi waris. Sebab dah wasiat tadi ni dah jatuh, dia heboh tadi, dia jatuh jadi wasiat, maka jatuhlah tak pakai, tak jadilah heboh tu. Bila tak jadi heboh tu, jatuh jadi wasiat. Wasiat pula dia ada pula hukumnya. Tak boleh wasiat kepada ahli waris. Jelas? Tu satu lagi. Nanti kita ada jumpa lagi. Syarat lagi bukan kata. Nabi terang-terang tu larang ni. Panjang cerita lah. Ini contoh pasal pemegang amanah. Pemegang amanah ikut undang-undang cara pemegang amanah. Pemegang amanah ni kalau harta tu tak dapat ditasarufkan oleh tuan pegangan. Contoh tadi anak yatim. Anak yatim bila kita pergi buat kuasa di pejabat tanah, kita pergi buat pembahagian faraid, ada budak cik. Nama dia ada tak tentu? Nama dia ada. Tapi nama dia hanya ada tenggelam dalam geran tu tenggelam. Dia ada dekat pejabat tanah. Tapi yang naik siapa dia? Pemegang amanah. Pemegang amanah tu bukan milik dia. Dia tak boleh jual, dia tak boleh apa. Sebab yang tu dia tulis di bawah tu siap dah. Nama sekian-sekian, alamat sekian-sekian, lepas tu pemegang amanah. Jadi dia ada tu. Contohlah 1/2. 1/2 ni dia ni nama sekian-sekian dalam geran ni. Kita pun tengok nama sekian. Kita pergi cek kat pejabat tanah. Ni dia ni dalam geran ni, dia ni siapa dia? Saya tak kenal apa ni. Saya tak kenal langsung. Dia ni tak ada atak, tak ada kaitan adik-adik kami. Lepas tu tengok, pemegang amanah. Maksudnya si mati dah ada bagi dah wasiat kat dia untuk dia sebagai pemegang amanah. Dan tu dia panggil wasiat pemegang amanah. Jelas tak? Jadi kalau dia nak putak belit, nak manipulasi supaya nampak dia tu ada pemegang amanah macam ni. Dan saya terbiasa terlibat orang buat wasiat macam ni. Dia heboh kepada, dia panggil heboh bersyarat ni. Dia heboh syarat, dia heboh kepada anak dia. Lepas tu dalam masa yang sama dia buat dia pemegang amanah bagi harta tu. Jadi anak dia pun tak boleh ambil, tak boleh jual barang tu, dia pun tak boleh. Yang tu lagi mudarat. In case kalau terjadi sesak lah apa semua. Satu lagi saya nak bagi kesilapan yang orang tak nampak. Orang duk nampak, orang yang duk buat heboh ni kan. Orang yang duk buat heboh ni. Senang lah kata. Saya lah buat heboh. Hak tadi masuk hak ejen tadi kan. Kita tulis nama isteri sekian. Dia dapat heboh saya sebanyak 500,000. Padahal 500,000 tu tak ada lagi. Kita baru bayar carum kat dia RM89, RM90, RM100. Ikutlah apa hak yang kita ambil. Heboh tu banyak mana kita nak bagi kan. Kita bayar lah bulan-bulan dekat syarikat. In case yang tu kalau kita mati, isteri kita dapat. Jelas ha? Jelas tu? Sekarang ni kalau
isteri kita mati pula. Apa jadi? Soalan saya. Nah. Oh, peninah ni. Kalaulah kata heboh tu kira jadi, kalau saya mati, isteri saya dapat. Okey, fine. Clear dengan tu. Kan, tak apalah kita kata dia dapat. Sekarang kita pusing balik, twist balik masalah tu. Sekarang saya tak mati kan boleh main pilih-pilih. Antara kita berdua, abang mati dulu lah. Mana boleh main macam tu? Mati tak ada pilihan. Bila mai sampai masa dia saja, mai saja ajal dia. La yastakhiruna, tak boleh tak dapat ditunda lagi. Sampai kena. Tak boleh tunda dah. Bila dia dah kena, kematian tu, rupanya kematian tak kena dekat suami, kena dekat isteri. Orang yang menerima heboh, orang yang buh penama heboh tadi, habis dapat tak? Pertama sekali saya nak tanya, dapat tak harta 500,000? Nombor satu, dapat? Tak dapat. Syarikat mana kata bukan orang yang mencarut mati, ni orang yang nak dapatnya. Lepas tu dia buat je nak cari orang lain untuk buat heboh. Akan masalah tu. Kalau dah heboh tu jadi milik isteri, isteri mati, maka duit 500,000 tu ada duit pusaka isteri. Mana boleh main batal? Kalau nak main, saya banyak hujah, saya banyak benda saya boleh tanya hal ni yang menyalahi syarak. Katalah contoh macam ni, orang heboh dekat saya ayak ni. Kan? Nah ambil. Saya pun terima heboh ni. Ni ayak ni hak saya punya. Lepas tu saya pun cakap kat dia, nah tolong pegang sad ayak saya. Okey, jelas ha? Ni panggil amanah, pemegang amanah. Tolong pegang sad ayak saya. Bila tolong pegang sad ayak saya ni, maksudnya dia pemegang amanah. Okey, bila dia pemegang amanah, dalam masa tersebut saya pun meninggal. Hak yang dia tolong pegang ayak saya tadi ni harta apa? Harta siapa? Nombor satu kita nak tanya dulu, ni harta siapa? Harta orang yang duk pegang tu kan atau harta saya? Si mati. Harta si mati. Bila harta si mati, maka bila dia dah mati jadi apa yang ni? Ayak ni. Pusaka. Jadi harta pusaka. Pemegang amanah boleh tak nak ambil minum? Haram. Sebab dah jadi milik saya tunggu dia tolong pegang saya. Jelas tak?